Saya parking. Korang tahu tak? Cantik tau. Dia memang cantik. Perfect gila. Sekali saya masuk kan, tiba-tiba side mirror saya hilang. Macam mana boleh hilang lah? Wah, saya tengok. Awak langgar tiang ke? Ya. Astagfirullah. Patah. Terburai kepala. Aku waktu tu aku elok lagi naik atas engkau yang sampai Ni kau teruk betul, kau bawa auto tau. Sabar jap. Malu mak nenek kita. Waktu tu dah lah. Malu ke dah lah kita naik kereta Toyota orang mahal. Toyota Wish tu yang besar tu. Aku confident. Saya tengok, ni cantik. Saya pun buat macam, saya cakap, okay, ni saya belajar macam ni. Saya masuk je parking. Saya tengok side mirror saya patah. Siap dia bunyi gedebuk macam tu. Patut adik saya yang kecil kat sebelah ni dah. Dia dah macam dia takut. Dah lah waktu tu saya ambil dia balik sekolah. Waktu tu saya baru ambil dia balik sekolah tau. Korang boleh bayangkan tak dia punya ketakutan tu macam mana? Sebab dia hafal. Saya hafal. Dia jenis 1, 2. Dia jenis 1, 2. Tak, sekejap 3. nak. Dia tak boleh hafal. Awak kena guna mata hati. Awak bawa kereta kena guna mata hati. Ya, sabar jap. Feeling. Lepas tu awak tahu tak, sebenarnya masa hari kejadian tu saya dah cakap dah. Mak saya cakap pergi ambil adik kau. Dia kata naik kereta tu. Saya cakap lah saya tak berani bawa kereta panjang. Lepas tu saya dah kata dah, saya dapat rasa macam ada benda nak terjadi. Lepas tu saya pun nak pergi print saya punya assignment. Saya pun bawa lah adik saya pergi print assignment. Dah lah jauh tau. Time tu saya duduk Putrajaya. Lepas tu tahu tak, saya go stand kereta saya kan, dari parking saya go stand. Saya nak ke depan tau. Dah lah ramai pakcik-pakcik kat malunya. Ramai pakcik-pakcik kat flag tu tau. Awak tahu tak, saya boleh langgar besi yang duk parking motor. Bunyi dia kedebuk macam tu. Waktu tu kereta tu dah macam gini tau. Saya dah macam, ya Allah.